Write the following repeated multiplications in index form AN. Okay, so senang je. Okay, first korang tengok nombor ni 5 kan. So 5. Okay, kira ada berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapatlah 6. Okay, ni jawapan A. Okay, kalau B ni 0.3. 0.3. Kira ni ada berapa kali? 1, 2, 3, 4. So 4. Tapi kan, kalau bukan nombor biasa macam ni, kalau pecahan ke, negatif ke, perpuluhan ke, pecahan ke, korang kena letak kurungan macam ni. Jadi ni jawapan untuk B. Okay, negatif 2. Dia negatif kan ada kurungan. Lepas tu kira berapa? 1, 2, 3. 3 ni lah jawapan C. Okay, ni 1/4. 1/4. Lepas tu kira berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Dapatlah 5. Sebabkan ni pecahan, bukan nombor biasa, kena ada kurungan macam tu. Okay, ni M. M. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Tak payah kurungan sebab dia macam biasa je. Tak ada perpuluhan, tak ada pecahan. Tak ada negatif juga. Okay, ni N. N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Tak payah kurungan. Okay, jap. Kalau 5 ni, nama yang ni base. Yang ni index. Ni. Base index. Siap.